Sampai je kat Dalat, aku terus rasa lain macam. Sejuk, kabus, tenang. Memang jenis tempat yang buat kau slow down tanpa sedar. Jom ikuti perjalanan aku di Dalat, City of Eternal Spring. Okey, perjalanan kita orang daripada bus stop nak pergi hotel ambil masa 12 minit kalau jalan kaki. Dan kita ni nak jalan kaki sebab tengoklah view dia. Tengok bunga-bunga tu. So 12 minit berjalan tu aku rasa sangat worth it. Sebab aku dapat enjoy suasana dia, udara dia. And ya Allah, aku suka macam tempat ni. And I've only been here for less than half an hour. Sepanjang perjalanan tu, kita orang tak rasa penat langsung. Sibuk tengok kampus, cuaca dia, ya Allah, cantiknya. Rasa macam tengok movie pun ada. Okey, selepas 12 minit perjalanan, lebih kurang lah sebab kita buat music video tengah jalan tadi, kita orang dah sampai Peach Valley Hotel. Jom, masuk. Sampai hotel, tak boleh check in lagi. Yelah, kita sampai awal kan. Jadi kita orang letak bag dulu, freshen up dulu dekat tandas lobby. Simple, janji segar balik. Dah segar-segar, tak nak buang masa, kita orang terus bergerak ke Heart of Dalat, Tasik Lamdong. Ya Allah, masa tu baru tahu kenapa orang panggil Dalat ni City of Eternal Spring. Bunga memang merata, semua tengah kembang. Ya Allah, aku jalan pun rasa tenang gila. Ras cakap Melayu dengan dia and somehow dia still faham. Dekat sini aku beli kopi dengan orang lokal. Kopi dia memang pekat, memang padu guys. So lepas pagi kita spend time dekat the Heart of Dalat, Tasik tadi. Kita orang dah lapar. Dah tengok review kat sini, ada Still Cafe. Surrounding dia sangat cantik dan makanan dia halal. So kita akan jalan lebih kurang 7-8 minit untuk ke cafe tu. Still Cafe. Serius cakap, tempat ni macam masuk dunia kartun. Cantik. Tapi makanan dia agak limited sebab kami cari yang halal. Jadi dekat sini lepak minum kopi je. Suasana pagi dekat kafe ni pun santai je. Memang sama macam dalam cerita kartun kita selalu tengok pagi-pagi tu. Dan aku rasa idea ni sangat unik. Kita patut buat satu dekat Malaysia. Yes, kau nampak macam Daus dengan Haziq tengah gila-gila. Kita ada map. Sebab kita sekarang ni dekat Crazy House. Haziq, okey tak okey? Ya. Weh, boleh naik sampai atas. God. Aku tak tahu aku dekat tingkat berapa. Tapi tempat aku sangat tinggi. Dan sekarang ni aku gayat. Kat sini kami buat mini race. Pecah 3. Tengok siapa sampai puncak dulu. Daus menang doh. Aku dengan Haziq sampai serentak pula. Tapi jujur cakap, dalam Crazy House ni memang akan buat kau blur. Lepas tu buat kau rasa gayat. Tangga dia, laluan dia, semua macam puzzle. Aku tak tahu macam mana orang boleh tinggal dalam bangunan ni. Ni cafe hunting kita orang ke Cafe Reply 1994. Kat sini vibe dia memang lain macam. Tenang, estetik, rasa macam kau tak tengah hidup dalam scene drama Korea. Kat sini, kita orang duduk, minum kopi, layan view. Memang syahdu.
Malamnya kita orang makan dekat Sarah Halal Restaurant. Kalau kat Vietnam ni jujur cakap lah, kalau makan tu lebih kepada survive. Jangan letak expectation tinggi, janji kenyang. Lepas makan, kita orang jalan ke pasar malam. Dekat pasar malam ni harga barang-barang ni memang murah. Tapi sebab kita orang dah decide untuk tak beli apa-apa, kita orang tak pandang sangat lah harga-harga kat sini ni. Dekat sini, target utama kita orang nak cari avocado dengan yogurt yang famous tu. Memang kita orang check satu-satu kedai untuk cari yogurt dengan avocado sebab orang kata sedap. Things that I bought in pasar malam. Benda lah ni. Topi ni sebab aku rasa dia comel dan dia sangat fluffy. Aku pakai topi. Sebagai penutup hari kami, kita orang singgah dekat dataran Latvian. Orang kata buat rasa-rasa suasana kat sini. Hai guys, selamat pagi. Hari ketiga di Vietnam dan hari kedua di Dalat. Dan hari kedua ni aku memang nak pergi ke Tasik semalam just untuk aku layan view pagi. Sepatutnya plan asal aku akan pergi dengan Haziq dengan Daus. Tapi diorang nampak sangat lena dan kat sini baru pukul 6 pagi dah terang macam ni. Dan aku tak naklah kacau diorang, bagi diorang rest sebab diorang penat semalam. So aku gerak solo je ke Tasik sebab dia memang walking distance daripada hotel. Dan jom ikut aku healing. Dekat tepi Tasik ni, pagi ni dia punya perasaan tu memang tenang gila. Tahu tak, sekarang baru pukul 6 pagi tau dekat sini. Dan suasana dia memang hidup. Memang ramai gila orang jogging. Ada yang mancing. In fact, ada orang jual kopi juga kat sini pagi-pagi ni. Semalam kita dah try kopi daripada Aunty. Kali ni kita try kopi daripada Kabut. Sebabkan language barrier, aku order Melayu je dan dia pun respon bahasa Vietnam dia. So, tapi jual beli tu berlangsung lah. Kefahaman tetap berjaya dicapai lah. So, all good. Sepanjang aku ada dekat Vietnam tu, aku nak nobatkan kopi dekat akak ni lah yang paling sedap. The best Vietnam coffee in Dalat. Dan pada siapa yang kenal aku, Daus dengan Haziq personally, sebab utama kita orang nak ke Vietnam, inilah dia sebenarnya, Alpine Coaster ni. Kita memang excited gila all the way to Dalat sebab benda ni je. Kita tengok kat YouTube, kat TikTok, inilah yang kita orang nak sebenarnya dari mula. Naik Alpine Coaster ni perasaan dia sama macam naik roller coaster. Cuma bezanya benda ni kita boleh control speed dia dan kau boleh brake bila kau nak brake. Air terjun ni ingatkan aku dekat Gabai. Kau tengok slide ni. Slide ni kau turun sampai situ dan kau boleh berenang kat situ. Tapi dekat sini dia tak bagi berenang lah. Mungkin dia tak nak kita basahkan dia punya Alpine Coaster masa balik. Memang dia tak bagi berenang. No swimming, dia ada tulis. Tak boleh. Alpine Coaster ni sebenarnya dia transport untuk kita pergi ke Datanla Waterfall. So dari dekat Datanla Waterfall ni memang kita orang explore lah air terjun dia. Dia ada beberapa tingkat dan kita orang naik sampai atas. Cuma satu je, dia tak bagi kita mandi. Lepas dia datanglah waterfall tu, kita orang pergi ke Happy Hill Cafe. Dan guys, siapa yang datang Dalat, tolong jangan miss cafe ni. Sumpah cantik gila. View dia sangat tenang. Aku tak tahu berapa jam kita orang spend time dekat sini. Just duduk, layan view dia. Bunga-bunga kat sini memang cantik. Aku tak tahu macam mana diorang boleh jaga semua bunga-bunga ni. Dan memang nampak terjaga lah. Dia tak nampak terbiar tau. Aku suka betul tempat ni. Alright guys, malam last dekat Dalat. Kita orang tak tahu nak pergi mana. Last aktiviti kita orang tadi terpaksa batalkan, hujan terlampau lebat.
So kita decide untuk pergi balik dataran Lat Viet. Jom. Ras, kita kat mana? Kita dekat Lepas sini nak cari lotus seed. Lotus seed mahal. Tapi lotus seed dia agak mahal di situ. So plannya kita cuma nak cari jajan-jajan. Tapi tengoklah. Tak What jatuh happened, lagi. though? I mean, what just happened? I don't know. No, we just got Nguyen. We just got Nguyen. Okay lah, tak adalah banyak sangat. Kan ada kopi. And this lah. Selamat pagi dekat Nasri, kita dekat Dalat. Hari ni kita nak besok light-light je. Sekejap lagi breakfast. Kita punya bus pukul 9 sekejap lagi. Hari terakhir kita orang dekat Dalat, kita orang decide nak brisk walk pagi-pagi tu. Ambil suasana pagi, orang kata sulam kenangan untuk dirindui, gitu. Ni aku buat mini tour untuk kita orang punya sleeper bus. Halo. Sedih. Lagi luas. Kau tengok ruang kaki aku lepas tu tak bag. Betul? Baik aku bawa je beg tu. Kenapa beg kau makin kecil? Cik, aku pelik. Apa benda aku tinggal? Tak ada barang tinggal tu kat hotel ni. Muka-muka terkejut. Muka-muka terkejut sebab yang ni RM60. Kalau 40 Saya beg aku suka. sikit. Jadi kena scam di Vietnam adalah penutup trip kita orang dekat sini. Sampai kita jumpa lagi. Bye.